Kaum mak yang mutuah, kaum ayah yang berbahagia. Nyo katruk masa oleh getanyo iaitu terpilih pemimpin. Maka getanyo di Aceh-nyo hai mak hai ayah na disyaratkan jud kesira pemimpin toh syarat iaitu wujud bud Al-Quran. Bila sira pemimpin yang mana pemimpin tersebut hanjut dibaca Al-Quran dan hanjut pilih ke pemimpin. Al-Quran mentang hanjut ibut pulam yang lain. Karena jud tidak ada urun tersebut agama di haimat ba Al-Quran. Bila Al-Quran hanjut nyan hanjut pilih pemimpin. Haram bagi katanya pilih pemimpin. Maka pilihlah pemimpin yang jud but Al-Quran. Sebagai contoh yang takalonnya antara nombor isa dengan nombor dua. Takalon oleh katanya. Waktu takalon but nombor isa pakiban. Pu lagi Cina tak iklan tu. Nyan baik pilih. Takalon nombor dua. Lagak ibu Al-Quran. Lagak yang kenyan yang pilih nombor dua. Nyan hai mak hai ayah pesan daripada ulun tuan, pilihlah pemimpin yang mana pemimpin tersebut yang mumpum agama